Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, hari ni saya bersama Sipu ke Negeri Perlis untuk mencuba menahan taut di Sungai Perlis ni. Elok sungai dah. Ya, Sipu hari ni pakai baju kotak. Kami guna umpan ikan sepat yang fresh. Baling tengah. Oh, kok dapat ikan yang besar-besar duduk tengah. Ya, baling Sipu. Pom. Kecebur. Okey, kita dah tahan. Esoknya pula kita main tengok apakah hasil yang kita dapat pada Sungai Perlis yang cantik ini. Okey, taut pertama yang kita tengok. Oh, macam ada ikan. Ternyata tak ada. Oh, ni. Ni macam ikan besar. Ternyata hanyalah pukat lama. Tak ada batu pula pukat ni. Kalau tidak boleh ke ambil batu. Sipu nampaknya kecewa. Ni ada. Oh, kosong juga. Terusnya. Masih lagi kosong. Oh, ada di atas darat. Apa tu? Oi, Sipu terkejut. Ternyata ulang. Okey, benda pertama kita dapat adalah seekor ulang. Mungkin ulang air ataupun ulang tanah. Oh, bahaya. Jangan ulat tu disenduk sudah. Ini lagi seekor ulang yang kita dapat. Ulat kedua di Sungai Perlis. Ini pun tak ada ikan. Sipu dah mula kecewa. Ni macam pelari jauh ni. Tak ada. Sampai Allah. Sampai nak cabut kasut slip Sipu. Sampai nak cabut Allah. Ikan tak boleh lagi. Akhirnya setelah hampir terjerumus ke dalam sungai, dapat agak sekok anak wan. Sipu happy. Setelah sekian lama di Sungai Perlis ni ada agak sekok anak wan curut. Yang ni pula hanyalah sampah lagi. Aduh, Sipu dah peras mendapat seekor anak wan. Yang ni adakah udang galah? Oh, ternyata hanya sepit udang galah. Nampaknya di Perlis ni tak ada ikan lah tuan-tuan. Itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa tak mau subscribe minta bawah. Bye.